Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ni. Hari ni apa cerita ni? Papa Gomo dikatakan membuat fitnah, penularan fitnah terhadap Saloma Bistro. Tahu tak? Papa Gomo ni, kalau dia cakap satu-satu benda yang mana aku kalau tengok kalau benda ni, kalau dia tak ada fakta, tak ada proof, tak ada dokumen, dia ni boleh kena saman ni. Tapi kalau dia buat, kalau bermakna dia ada bukti, dia ada dokumen, dia ada rujukan. Tahu, Papa Gomo bukan bodoh. Dia main benda ni dah berapa lama, lebih lama daripada aku. Dia lagi berani daripada Jebat Dahaga tau. Dekat Malaysia ni, yang berani buat video bantai-bantai ni, Papa Gomo tu nombor 1 lah. Nak tahu nombor 2 siapa? Nombor 2 aku lah. Kan? Tapi dia ada banyak kategori. Kalau kategori yang menagih simpati orang, menarik perhatian orang, bagi kesian, itu tanya kat banduan perompak memerang tu boleh lah. Memerang janggut perang tu kan, tanya kat dia boleh lah. Dia pandai. Dia bak berlakon daripada filem Hindustan, hero Hindustan, kan, Inspektor Sahab, semua dia pandai tu. Kan? Sudahnya kena EO merengek aku dianiaya, kan? Macam tu lah. Okey, tak apa. Sekarang ni aku nak cerita pasal Papa Gomo punya hal ni, kan? Kalau betul lah dia buat fitnah terhadap Saloma Bistro atas apa yang dia tularkan, Saloma Bistro boleh saman dia apa? Kan? Saloma Bistro boleh saman dia. Aku tengok isu tu dikaitkan pula dengan Datuk Hasbullah Amla tu, kan? Datuk Hasbullah Amla tu dia handsome, walaupun aku lebih handsome daripada dia. Tapi kalau kita nak tengok ni, sial apa yang telah datang menempik dekat dia? Kalau kau nak tahu, sial si Salim Kunyit tu lah. Dia tu dah bawa sial dekat kawan-kawan dia, kau tahu tak? Kenalan-kenalan dia, business partner dia, dia bawa sial lah tu. Tahu pasal apa? Macam mana Saloma Bistro punya hal boleh sampai dekat Papa Gomo? Siapa board of director Saloma Bistro? Macam mana boleh sampai dekat dia? Sebab si Salim Kunyit ni lah. Si Salim Kunyit mamak bodoh ni, dia lah. Duk sakat sana, duk kacau sana, kacau sini lah kali orang korek dia. Itu pasal aku buat video tu. Aku cakap, Salim, kau jangan cari pasal. Kalau belakang kau tak bersih, tak clear, kau jangan duk buat cari pasal dengan orang. Orang korek kau nanti, melalak kau nanti kalau kena korek. Tapi dia degil. Dia nak tunjuk dia hero juga. Last kan betul kena korek. Nampak? Jadi Datuk Hasbullah ni, isteri dia Amla Bukitman tu lah. Ibarat kata apa tau? Sial badan tak hilang, sial si Mamak Salim Kunyit datang menumpang. Ni dia. Sebab tu kawan-kawan hak jenis bawa sial ni, kita boleh kenal. Ni bawa sial ni, perangai kawan macam ni. Kita boleh kenal. Ada kawan dia bawa sial, ada kawan dia bawa muka-muka, ada kawan perangai macam haram jadah, ada macam-macam kawan ada. Kita ni, persekitaran kita ni ada ramai jenis kawan. Jenis-jenis tu ada ramai. Jadi kita kena kenali mereka ni. Jenis apa, grade apa. Baru kita akan jadi orang yang bijak untuk bercampur. Faham? Aku kenal kawan-kawan aku ni. Jangan korang tengok duduk dengan korang, aku gelak. Aku tak kenal kau. Setiap orang yang duduk depan aku kenal ni. Perangai, cara dia berfikir, cara dia bercakap. Dia belum bercakap, aku dah tahu dah dia nak cakap apa ni. Kan? Sebab aku provocator. I was trained as a provocator. Kan? Well trained punya. So, kalau Papa Gomo dia tak ada bukti, Saloma Bistro boleh heret dia ke mahkamah. Sama ada nak defame dia ke, ataupun nak buat apa-apa saman dia, buatlah. Kan? Sebab nanti dekat mahkamah, hakim akan tanya, mana kamu tahu dia HIV AIDS? Contohnya lah, mana kamu tahu dia HIV? Ini bukti dia. Mana kau tahu dia barwa Israel? Ini fakta dia. Mahkamah dia macam tu je. Dia tak peduli kau siapa. Mana kau tahu kata bini Datuk Hasbullah terlibat dengan Saloma Bistro? Ini
rujukan dia. Faham? Tapi kalau dia tak ada rujukan tu, semua itu pasal kena. Itu pasal jebat dahaka dia dah lama tak kena lah. Dulu mula-mula adalah kena 5-6 kali Bukit Aman duk panggil. Ni dah lama dah tak panggil lah. Pasal apa dia tak panggil? Dia tahu benda yang jebat cakap tu benda fakta, benda betul. Panggil dia buat apa? Kan? Sekarang dia buat jawapan kan, dia kata apa pun soalan IO kan, dia kata apa, tak apalah saya jawab ramah-ramah. Mula IO rasa macam nak baling file je. Kan? So, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya Salim ni, dia dah membawa sial kepada kawan-kawan dia. Faham tak? Disebabkan dia tak pasal-pasal Saloma Bistro kena korek. Kan? Tak pasal-pasal libatkan Datuk Hasbullah, bini dia. Ni kan korek-korek lagi, Cina botak Amla tu pula kena kan? Kan? Yang handsome tu lah. Datuk Hasbullah tu dia handsome. Walaupun aku lebih handsome. Kan? Tapi dia action. Kan? Aku mesej pun tak jawab. Dulu aku call dia jawab juga. Sekarang mesej tak jawab. Pangkat dah besar. Mana nak jawab call? Kan? Aku kalau telefon IGP pun IGP jawab. Cuma kalau dia sibuk dia cakap, aku tengah sibuk nanti kau call balik. Macam tu lah. Kan? Tapi Datuk Hasbullah mesej pun tak jawab. Yelah, kita marhin kan, mana dia nak layan. Apa pun aku cabar Saloma Bistro, buktikan Papa Gomo fitnah dalam penularan yang dia buat tu. Kan? Salim kunyit ni aku tengok dah kantoi teruk lah. Kantoi teruk lah. Dulu nak gempak jebat, aku buat pekak, aku buat tak tahu je. Aku kalau orang bodoh-bodoh ni, daripada ujung kepala sampai ujung kaki aku tengok pun dah bodoh. Dia buka je mulut lagi nampak bodoh. Aku kata dia ni, kalau aku layan ni kan jadi long tiger dia ni kan. Kan? Jadi sekarang ni bila aku dah sebut-sebut nama dia, dia mana berani nak respon? Dia tak berani lah. Respon lah, aku koyakkan dia A to Z. Kan? So nasihat aku kat Salim, weh Salim Mamak weh, kau tu dah lah dekat Pulau Pinang dibenci oleh orang tempat kau sendiri. Kan? Ramai orang-orang yang duduk dekat-dekat dengan tempat dia tu. Kami kat sini bukan suka dengan dia tu. Kan? Jadi kau muhasabah diri Salim. Muhasabah diri. Mengunyit juga. Mengunyit. Tanam kunyit, main kunyit. Kan? Aku dengar kata kau minat tanam-tanam pokok kunyit ni. Kan? Kalau tanam kunyit tu berdosa, kau bertaubat lah. Kan? Aku takut nanti ada pokok-pokok kunyit ni nanti dia keluar, nanti dia buat statement pula, saya pernah disentuh oleh si Salim kunyit. Pokok kunyit lah. Dia keluar-keluar dia cakap saya pernah disentuh, dijilat oleh Salim kunyit. Mampus. Kalau keluar yang macam ni, alamak. Kan? Sultan pemurah terus jadi setan kelumrah lah. Lagi apa? Salim. Main dengan orang-orang macam Papa Gomo, macam jebat dahaka ni, kau nak main-main. Kalau kau mental tak keras macam batu, jangan. Kita orang bukan peduli pun apa orang cakap kat kita orang. Tahu? Kita orang tak boleh koyak punya. Cakaplah apa pun, tak ada kita peduli punya. Yang kami tahu apa yang kami cakap je. Faham? Sebab tu sebelum ni punya video, bila aku bantai misi Flotilla Gaza apa semua ni, berjujai-jujai bodoh-bodoh ni semua keluar, bantai jebat, aku sikit pun tak heran. Aku bantai lagi ada lah. Sampai sekarang tak ada kata maaf daripada jebatnya. Aku tetap kekal dengan pendirian aku. Kan? Selagi pihak berwajib, pihak berkuasa tak jawab isu bahan letupan daripada Malaysia untuk Israel tu, selagi tu tiada kata maaf daripada jebat. Kan? Tetap wayang. Kan? Orang kita ni suka menempik dekat isu-isu macam tu, nak berlakon jadi hero. Contoh macam tu lah, si Banduan Perompak tu. Ramailah anjing-anjing bodoh nak pergi menempik kat dia, nak jadi hero macam dia lah konon. Woi, itu Banduan Perompak lah tu, bukan hero. Dekat Malaysia ni pelik-pelik tau. Orang yang masuk keluar jail 3-4 kali, 2 ke 3 ke 4 kali, duk mengunyit main jubur orang, yang tu bodoh-bodoh ni panggil dia ulul amri. Kan?
The most Islamic leader in the world. Nampak? Yang orang yang memberi rasuah ditangkap, yang menerima rasuah adalah mangsa. Nampak ni? Ini pelik-pelik. Kan? Banduan pergi merompak sampai berpuluh rompakan. Dia duk buat wayang Hindustan. Sudahnya kena tangkap. Oh, dia unsung hero insan terinaya. Ni, bodoh-bodoh ni. Kan? Jadi disebabkan adanya benda-benda macam ni, sebab tu kita tengok sekarang ni penjenayah dia tembak orang macam dah dekat Colombia, Malaysia ni. Kan? Sana tembak, sini tembak. Aku ada kawan seorang dekat Jabatan Siasatan Jenayah Polis Uganda lah. Bukan Polis Malaysia. Polis Malaysia tak ada. Polis Uganda. D9 Uganda lah. Dia orang ni nak pakai pistol haram, pergi minta kat kongsi gelap je. Telefonnya, Apeng, Ahok, Akong ke, pistol ada, kasih hantar. Gangster kongsi gelap hantar pistol dalam surat khabar je dekat ibu pejabat polis Uganda tu. Mereka pakai pergi bantai-bantai, pergi merompak menyamun apa semua. Telefon balik, Ahok, Akong ke apa semua, mari angkat pistol. Gangster kongsi gelap tu dia kata apa? Tak apalah tuan, tuan angkatlah itu pistol. Menunjukkan pistol tu sangat senang dapat. Dia pun pandai juga. Sekali aku pergi nak ambil pula, aku pula kena tangkap. Tapi dia orang berkawan. Faham? Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok, orang tembak orang ni, dia tak rasa dia bersalah, dia tak rasa dia hina, dia tak rasa perbuatan dia tu perbuatan kejam, zalim, tak. Sebab ada masyarakat Malaysia ni yang bodoh-bodoh ni mengangkat tinggi orang-orang penjenayah ni. Tahu? Sanjung penjenayah ni. Ditambah pula ada penjenayah-penjenayah yang dalam mimpi aku dia berkawan dengan peringkat-peringkat tertinggi polis apa semua. Dalam mimpi lah. Lagilah dia orang besar kepala. Yang jadi mangsa rakyat marhin. Yang jadi mangsa bodyguard nak kerja gaji 3,000 tu. Bocor. Kena kacang. Kan? Ni bodyguard ni satu hal juga ni. Jangan duk seronok sangat adik-adik oi. Kan? Nak tanya pasal bodyguard, mai jumpa Abang Jebat. Mai sini aku ajar kau. Aku sembang kat tepi kursi bodoh tepi rumah aku sembang. Bagi ilmu kat korang tentang bodyguard. Bukan semua belajar kat training center tu sesuai untuk dipraktiskan dekat lapangan. Ada benda kau kena modify sendiri, kau kena adjust sendiri, kau kena ada alternatif sendiri untuk menjaga keselamatan kau. So, Opun hari ni Salim Kunyit bagi aku dia telah membawa sial kepada rakan-rakan dia. Sikit hari lagi aku tak tahu disebabkan perangai bodoh dia ni, berapa ramai lagi kawannya yang akan diheret ke lapangan sial ni. So, Salim, dah bundur, muka kau dah masuk tong sampah dah. Muka pun muka lurah dendam je tu. Hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Belum mati bodoh macam tu. Sekian, wassalam.